أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى تعلم وتعليم فنفع بالانتفاع والاستفادة، ونص على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما إلى الهدى والضلال على الخير والكثير والرجل له، ونرضى به وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan muslim, imam dan pimpinan masjid, pimpinan kawasan, para asatizah, guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan untuk salat maghrib secara jemaah. Allah Ta'ala menambahkan kebaikan kepada kita diberikan hadir pada majlis ini. Mudah-mudahan kesyukuran melepaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kita dalam taat kepada Allah. Jadi akhirnya kita bersama-sama memenuhi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan kongsikan satu petikan nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahawa rakus dalam berkata-kata itu kelakuan yang dicela, yang wajib atas kita menjauhi. Kerana apabila seseorang itu rakus dalam berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Dan berkata-kata dengan yang sia-sia itu menyebabkan gelap kalbu. Bahkan banyak berkata-kata itu menjadi sebab bagi mati kalbu itu. Dan kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan masalah kita. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilatka ummuk wa hal yuhibbun nasu ala wujuhihim aw qala manakhirihim illa hasadi al-sinatihim." Maksudnya, ibu kehilanganmu dan jaga disembahkan manusia atas muka mereka atau katanya hidung mereka, melainkan yang telah dituaikan oleh lidah mereka, yakni perkataan mereka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maksudnya, sesiapa yang percaya kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka dia hendaklah berkata yang baik-baik atau hendaklah ia diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih diberikan kita kesempatan untuk terus hadir di Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buktikan diri kita insan yang sentiasa bersyukur kepada Allah dengan lazimkan lidah kita mengucap alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang mampu kita lakukan itu adalah kurniaan daripada Allah. Ketaatan yang kita lakukan juga adalah pilihan dan juga rezeki daripada Allah Ta'ala. Maka banyaknya rezeki, kebaikan, ketaatan, kurniaan Allah Ta'ala diberikan kepada kita, maka seharusnya kita perbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana
tuan-tuan dari para guru yang hadir ini dan bersama-sama kita memetik satu nasihat, satu isian daripada kitab karangan Syekh Al-Qadir Mandiri rahimahullah ta'ala, kitab Penawaran Hati. Mungkin ayat di sini dan telah kita membacakan ataupun ada guru yang membacakan, kan? Dan kitab Penawaran Hati ini dan kitab yang lazim dibacakan di tempat kita oleh para guru, para asatiz. Ini juga kitab yang sangat mujarab dan membicarakan ilmu tasawuf, iaitu pembersihan hati. Kenapa perlu kita bersihkan hati kita dengan sebab hati ini tempat pandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Tidak ada kelebihan daripada kita sekiranya kita jauh daripada Allah. Hidup ini sekiranya kita pangkat tinggi, jawatannya tinggi, namanya tinggi, pujian tinggi, tapi ketika mana Allah benci kepada kita, maka itu adalah kerugian. Maka kita bimbang kita berada dalam golongan yang rugi. Kita nak menyelamatkan kita adalah kita perbaikikan zahir dan batin kita. Nak perbaikikan diri antara jalannya adalah menuntut ilmu, khususnya ilmu tasawuf, iaitu ilmu pembersihan hati, kan? Maka Allah memandang hatinya kita. Satu hari nanti kita akan mati, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Tuhan yang memberikan segala kelebihan kepada kita. Diberikan hari ini kita ada kerja, ada setengah orang ada kerja, tapi kita ada kerja. Allah memberikan. Diberikan kita pasangan. Ada orang yang sampai kedua Allah Ta'ala tidak berikan kita pasangan, tapi kita ada pasangan. Satu memberikan Allah. Diberikan kita anak, diberikan kita kelebihan, kawan-kawan yang baik, tempat kerja yang baik, dan kesihatan yang baik. Segala-galanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah di atas kehebatannya kita, bukan di atas kelebihannya kita, tapi di atas aturan dan juga takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah apa yang kita dapat hari ini, maka semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dengan isteri yang kita, seorang yang hidup di rumah ini, maka kita ingat besok Allah Ta'ala akan tanya kita berkenaan dengan ibadah isteri kita. Kita ada anak, seorang yang kita hidup dengan keluarga kita, anak-anak kita, tapi kita ingat maka di sana kita ditanya oleh Allah Ta'ala. Begitu kan harta yang kita, banyak harta makin banyak ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersedia dengan jawapan yang mampu menyelamatkan kita hanya ketaatan. Harta tadi untuk taat, keluarga tadi untuk taat. Segala-galanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Jawab yang satu untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebelum kita mati, kita bertemu Allah, mampu kita perbetulkan apa yang besar dalam diri kita, apa yang besar dalam hidupnya kita, apa yang kotor pada diri kita. Maka sebelum kita mati bertemu Allah, mampu kita padamkan kesalahan tersebut dan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perihal hati ni tuan-tuan, bila masuk kajian tentang ilmu pengujian hati, maka hati kita tuan-tuan ada dua benda yang masuk dalam hati kita, namanya sifat atau perasaan. Perasaan yang pertama disebut sebagai mahmudah, yang dipuji oleh Allah. Maka perasaan tersebut perlu ada dalam diri kita, kan? Maka perasaan yang kedua yang masuk dalam diri kita namanya mazmumah, iaitu yang dikeji, yang dicela oleh Allah Ta'ala. Maka perasaan tadi perlu dibuang. Pada malam ini tuan-tuan, kita nak ambil satu daripada perasaan yang dibenci oleh Allah, yang dikeji oleh Allah Ta'ala, maka perlu kita buang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk memahami, kekuatan untuk beramal, akhirnya dapat manfaat hasil daripada pertemuan kita pada malam ini. Amin. Baik, maka sifat yang nak kita bincangkan pada malam ini iaitu perasaan rakus dalam berkata-kata. Maka apa maknanya tuan-tuan? Perasaan hati kita yang berkeinginan untuk bercakap seorang, itu satu masalah, kan? Umum pada nak beritahu bagi kita untuk mudah difahami. Maka perasaan tiap-tiap masa nak cakap, maka itu sebenarnya adalah satu daripada sifat mazmumah yang disusun oleh para guru dan juga para ahli ulama. Baik, jadi mari kita dengar tentang apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Qadir Mandiri rahimahullah ta'ala. Ketahuilah
bahawa rakus dalam berkata-kata itu kelakuan yang dicela yang wajib atas kita menjauhinya. Kerana apabila seseorang itu rakus dalam berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia, dan berkata-kata dengan yang sia-sia itu menyebabkan gelap qalbu atau menyebabkan gelap di hati. Baik, maka Syekh memulakan dengan menyebut bahawa rakus pada berkata-kata itu adalah kelakuan yang dicela. Yang dicela di sini bahawa makna dicela oleh Allah Ta'ala. Okay? Baik, apa gunanya? Apa perjalanan kita pada matinya kita sekali hidup dicela oleh Allah? Okay? Apa nasibnya kita dibangkitkan di padang mahsyar ketika mana dunia kita dicela oleh Allah Ta'ala? Kan? Maka antara benda yang menyebabkan kita dicela oleh Allah Ta'ala antaranya adalah rakus berkata-kata. Kan? Maka Syekh menyebut di sini kelakuan yang dicela yang wajib atas kita menjauhinya. Disebabkan perasaan tadi dicela oleh Allah yang perlu dijauhi dalam dirinya kita, maka di sana adalah hukumnya wajib kita menjauhinya. Baik. Maka apa penyebab dia tuan-tuan? Kerana apabila seseorang itu rakus dalam berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Kan? Kita boleh tengok di sini tuan-tuan, para guru, para alim ulama, dia nak menyelamatkan kita berkaitan dengan dunia yang agak mencabar, dunia yang penuh dengan tipu daya, dunia yang penuh dengan ujian, dunia yang penuh dengan fitnah. Maka dia ajar kepada kita cara untuk selamat daripada ujian, fitnah, keburukan tadi. Kan? Maka sebelum kita jatuh dalam lubang, sebelum kita terlampau dinding, sebelum kita terlampau tiang, maka Syekh menyebut di sana ada tiang, di sana ada lubang, menyebabkan kita tahu kita nak berjalan di situ adalah sangat berbahaya. Baik, begitu juga kan, begitu yang disebutkan tentang masalah hatinya kita. Maka penyebab seorang ini akan dicela oleh Allah Ta'ala adalah ketika mana timbul perasaan hatinya rakus kepada berkata-kata. Baik, kita boleh lihat di sini tuan-tuan. Maka disusun oleh para guru, seorang manusia tuan-tuan boleh jadi permulaan dia adalah orang yang suka bercakap benar. Dia bercakap benda apa yang berlaku dan dia tidak menipu dan tidak berdusta. Kan? Maka dia pun bercakap. Dia bercakap, jumpa orang dia bercakap benda yang benar. Kan? Bercakap benda yang betul. Kan? Satu hari apa yang dia nak sebutkan, dia nak bercakap dengan orang, tak ada dah perkataan yang benar. Tapi disebabkan lidahnya, hatinya tadi rakus berkata-kata, dia nak bercakap juga walaupun perkara tadi tidak benar. Maka akhirnya dia orang yang benar, disebabkan tak ada modal yang benar dalam bercakap dan menyebabkan dalam hati dia ada kerakusan bercakap, maka akhirnya dia bercakap juga apa yang disebutkan, dan disebutkan adalah pembohongan. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka guru mengajarkan kepada kita, maka berhati-hati. Boleh jadi orang ini benar, tapi disebabkan tak ada benda yang nak dipercakapkan, yang benar sudah habis nak dipercakapkan, maka disebabkan dia nak bercakap juga, maka bercakap yang berbohong. Baik. Boleh jadi orang yang bercakap pada sesuatu yang baik. Kan? Satu hari perkataan yang baik tadi sudah tidak ada benda dia nak cakap dengan orang, maka akhirnya dia akan pergi kepada fitnah pula. Kan? Dia akan pergi kepada yang buruk. Maka disekat daripada awal, maka perasaan tadi rakus tadi, maka perlu dicampak ataupun dikeluar. Kan? Dengan sebab dan akhirnya bila kerakusan tadi tidak dikeluarkan, maka akhirnya dia akan bercakap, dia akan sentuh perkara yang haram. Asalnya bercakap benda yang perlu, asalnya bercakap benda yang harus, asalnya boleh jadi dia bercakap benda yang sunat, akhirnya bercakap maka terus dia bercakap benda yang harus. Maka disebabkan perkara yang baik, yang boleh dipercakapkan, yang harus dipercakapkan, yang habis juga tercakap, akhirnya dia akan pergi kepada berkata yang menyebabkan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ni tuan-tuan, kita kena ingat manusia ni tuan-tuan diperingatkan juga dalam satu kalam yang sangat indah oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hikam. Al-Imam Ibnu Athaillah menyebut, liyaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu alaihi. Jadikanlah sedikit kesukaanmu pada satu perkara, maka akan sedikitlah kesedihanmu di atasnya. Baik, maka diajar kepada kita apa yang kita dapat pada hari ini, jangan terlalu gembira, jangan terlalu bersangatan suka kepada perkara tersebut.
dibimbangi satu masa nanti hilang perkara tersebut, maka kamu akan sedih dengan kesedihan yang melampau. Dengan sebab apa? Permulaannya waktu dia seronok, dia tak pandai kawal dia punya seronok, berlebihan seronok, maka akhirnya berlaku kesedihan, maka melampau kesedihan dia tadi, kan? Maka diajar daripada awal. Begitu juga, maka sentiasa jadi orang yang pertengahan, sentiasa mengawal diri kita dalam keadaan apa yang kita dapat, maka syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikan kesukaan kita hanya sekadar sahaja. Boleh jadi juga menjadikan contoh. Kalaulah kita percaya kepada seseorang, diletakkan kepercayaan penuh kepada seseorang, dia sangat sayang kepada orang tersebut, akhirnya orang tadi khianat kepada dia, maka bermula saat itu dia sangat benci kepada orang tadi. Dengan sebab apa tuan-tuan? Dengan sebab permulaannya dia tidak kawal dia punya kesukaan yang berlebih-lebihan tadi, maka akhirnya diuji dengan Allah Ta'ala, maka dia benci orang tu yang bersangatan benci dengan sebab dia tidak kawal daripada awal. Maka perasaan kita boleh tengok tuan-tuan, contoh ataupun jelas contoh anak-anaknya kita macam mana tuan-tuan. Anak-anaknya kita, bila kita dapat berikan hadiah anak-anak kecil kita tuan-tuan, maka suka sungguh dia melompat-lompat, lari-lari tuan-tuan. Satu masa bila dia tak dapat barang tersebut, dia akan menangis, meronta bersungguh-sungguh. Dengan sebab inilah perasaan bila keterlaluan kegembiraan, maka akhirnya kesedihan juga keterlaluan, kan? Maka kita tuan-tuan, anak-anak kecil lagi, mungkin dia tak jumpa lagi dengan majlis ilmu, mungkin tak jumpa dengan para guru, para alim ulama, dan kita sudah berjumpa dengan majlis ilmu, sudah berjumpa dengan para guru dan sebagainya, maka kita mengetahui bahawa perasaan ini perlu dikawal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan? Maka apa yang kita dapat jadikan sekadarnya sahaja tuan-tuan yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka bila kaitannya sini tuan-tuan, bila disebut tentang rakus berkata-kata, maka akhirnya orang ni akan bercakap yang sia-sia, dan bila bercakap yang sia-sia, ada perkataan juga yang menjauhkan dia dengan Allah Ta'ala. Maka apa akhirnya berlaku tuan-tuan? Yang berlaku kata Syekh, dan berkata-kata dengan yang sia-sia itu menyebabkan gelap qalbu ataupun gelap hati, kan? Hati kita ni tuan-tuan tempat pandangnya Allah Ta'ala. Baik, gelap qalbu boleh lawannya adalah cerah qalbu, ataupun terang hati, lawannya adalah gelap hati. Bila kita kaitkan dengan orang yang cerah hati, bercahaya hatinya, maka waktu itu ketika mana dia ibadah, maka senang manisnya ibadah sampai kepada dia tuan-tuan. Bila dia menyebut subhanallah, maka dia mengetahui subhanallah dia sedang mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia melihat bahawa dia sangat hina dan Allah Taala Maha Suci. Bila dia menyebut, dia berzikir dengan sebutan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, maka dia meletakkan bahawa dia hina, dia tidak layak dipuji. Orang puji dia sekalipun itu pujian miliknya Allah Ta'ala, maka mudah dia mengembalikan pujian itu miliknya Allah, maka dia tidak ada apa-apa, maka dia kecil, dia hina dan sebagainya. Bila dia sebut Allah Ta'ala, dia menyebut zikir Allahu Akbar, Allah Ta'ala Maha Besar, maka dia merasakan Allah Maha Besar dan aku kecil, aku tak ada apa-apa, aku tak ada pangkat, aku tak ada duit, semuanya aku tak ada apa-apa, kan? Maka bila dia berzikir, dia merasakan sebegitu, maka dia berasa lazat dengan ibadah dia, maka dia berasa rendahnya dia kepada Allah Ta'ala, dia berasa malu kepada Allah Ta'ala, maka di situ timbul maka di situ adalah tanda hatinya cerah ataupun terang hatinya tadi, kan? Maka bila disebut syurga Allah, maka mudah dia memikirkan, aku nak syurga Allah Ta'ala. Dia rasa beliau nak masuk syurga Allah Ta'ala, tempat yang penuh dengan nikmat, tempat yang tak ada sedih, tempat yang tak ada miskin, tempat yang tak ada ujian, tempat yang tak ada sombong, tempat yang tak ada masalah tuan-tuan, dalam syurga Allah Ta'ala, kan? Bila disebut neraka Allah Ta'ala, maka dia sangat bimbang, dalam hatinya bimbang, ketakutan dalam azab neraka Allah Ta'ala. Maka timbul perasaan tadi tuan-tuan adalah datang daripada hati yang cerah, kan? Maka lawannya apa? Hati yang gelap. Hati yang gelap tadi apa yang akan berlaku tuan-tuan? Ketika mana dia semayang, dia tak berasa dia sedang menghadap Allah. Dia menyebut subhanallah, dia tak berasa sedang suci kepada Allah, kan? Dia menyebut alhamdulillah, maka dia tak berasa pun dia sedang memuji Allah Ta'ala. Dia menyebut Allahu Akbar, dia tak berasa pun sedang membesarkan Allah Ta'ala, kan? Segala apa yang dibuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia tak berasa apa-apa. Dengan sebab apa? Hatinya berkemungkinan masalah, dan juga ini kemungkinan datang daripada gelap qalbu tadi tuan-tuan, kan? Maka punca seseorang boleh dibandingkan tuan-tuan, kalau seseorang hati cerah,
maka manis yang berada pada kelazatan ketaatan kepada Allah. Maka dia berzikir, dia tak puas berzikir dengan sebab manis pada ibadah kepada Allah. Dia berselawat, dia tak berhenti berselawat dengan sebab manis ibadah kepada Allah. Dia semayang, dia rasa nak semayang lagi tuan-tuan. Dia semayang, maka dia buat ketaatan dan ketaatan lagi. Dia sedekah, nak sedekah lagi tuan-tuan. Dengan sebab apa? Dia merasai manis dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manis tadi datang daripada hati yang terang. Maka berlawanan dengan gelap qalbu tadi. Dia semayang, dia berasa ini satu beban. Habis semayang dia berasa boleh rehat kita. Kan? Dia buat kebaikan, dia buat dia bersedekah, kadang berat hatinya nak sedekah, maka dia bimbang miskinnya dia. Kan? Maka itu datang daripada gelap qalbu. Gelap qalbu tadi, maka antara penyebab gelap qalbu adalah rakus berkata-kata. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Di mana kelebihannya tuan-tuan? Orang yang hatinya cerah, ketika mana dia berzikir, dia tambah lagi zikir, dia taat, dia tambah lagi ketaatan, maka bila mana dia mati, maka dia melihat amalnya penuh, maka dia dilindung dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ketika mana orang yang gelap qalbu, maka dia berasa berat ibadah kepada Allah Ta'ala, maka dibimbangi, maka dia tidak tahu macam mana keadaannya pahala di sisinya Allah Ta'ala, maka dibimbangi dalam kubur esok, rupanya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia kita hari ini sementara, tak tahu bila kita mati tuan-tuan. Boleh jadi kan, kita hidup tinggal lagi tempoh 1 tahun, boleh jadi tinggal 2 tahun, boleh jadi kurang daripada itu tuan-tuan, sebulan, 2 bulan. Maka kita tahu tak tahu, kita tak tahu kan. Maka bersedia dengan kematian. Dunia ini akan ditinggalkan. Kalau hari ini kita terlalu memikirkan tentang hartanya kita semayang, masuk masjid, fikir lagi macam mana nak untung niaga aku, kan, macam mana nak untung, macam mana nak dapatkan pangkat yang tinggi dalam pekerjaan aku. Dalam masjid pun itu tuan-tuan, maka adalah satu kerugian. Kita kena yakin dan kita kena ingat, lepas kita mati, kita kena yakin harta yang kita cari sampai mikir dalam masjid, maka tetap kita tak bawa dengan kubur, dengan pangkatnya kita, dengan namanya kita. Maka masuk masjid, kena ingat aku dengan Allah Ta'ala. Dia doa aku untuk Allah, menyebut kita sungguh-sungguh Allahu Akbar, sebut kita Allahu Akbar, aku sedang besarkan Allah Ta'ala. Kita duduk dalam majlis ilmu, maka di sini ada pahala i'tiqaf, niat i'tiqaf kita. Maka lepas mati ada pahala i'tiqaf kita. Kalau masih dengan niat kita bermasalah, kita dibimbangi waktu matinya kita. Tempat kita mari rumah Allah, kita memikirkan harta. Tempat kita mari rumah Allah Ta'ala ibadah, kita memikirkan dunianya kita. Bagaimana kita nak menjawab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maka kita ingatkan kepada diri kita tuan, bahawa hati ini dipandang oleh Allah Ta'ala kan? Maka antara jalan untuk bersihkan hati ataupun nak jauhkan hati daripada tertutup ataupun hati itu gelap, maka mesti dijauhi rakus dalam berkata-kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan masalah lidah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita percaya Rasulullah tuan-tuan, orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita nak bertemu dengan manusianya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyebabkan kita jadi orang yang berakhlak hari ini Rasulullah. Orang yang menyebabkan kita tutup pakaian kita, aurat kita hari ini tuan-tuan adalah Rasulullah. Orang yang menyebabkan anak kita jadi hormat kepada kita hari ini dengan sebab ajaran Rasulullah. Kan? Orang yang menyebabkan di tempat kerja kita seronok bekerja dengan sebab Rasulullah yang mengajar adab kepada manusia. Maka ini semua datang daripada jasa Rasulullah SAW. Maka hari ini datangnya dengan nasihat Rasulullah, maka di sini kita percaya apa yang disebutkan oleh Rasulullah adalah benar. Maka apa yang disebutkan Rasulullah, fa'ilaska ummuk wa hal yukabbun nasu ala wujuhihim aw qala manakhirihim illa hasadidu alsinatihim. Maksudnya, ibumu kehilanganmu. Ini menunjukkan bentuk kerugian, kecelakaan kepadamu. Dan tiada disembamkan manusia atas muka mereka, atau katanya hidung mereka. Dalam riwayat lain disebut ada disembamkan hidung mereka. Maka Rasulullah menyebut tiada disembamkan manusia atas muka mereka ataupun hidung mereka, melainkan yang dituai oleh lidah mereka, melainkan apa yang telah diperkatakan oleh lidah. Kan? Punca manusia dimasukkan dalam neraka yang Allah Ta'ala, dimasuk dalam keadaan disembah. Kan? Bayangkan tuan-tuan, neraka Allah bukan masuk dalam keadaan dipanggil, ataupun bukan masuk dalam keadaan diiring, ataupun masuk dalam keadaan disambut, tapi masuk dalam neraka yang Allah, tempat yang penuh dengan azab tadi, dalam keadaan disembah. Maka disebutkan oleh Rasulullah,
penyebab manusia disembah mukanya ataupun hidung mereka dalam nerakanya Allah Ta'ala disebabkan lidah mereka. Kan? Maka punca lidah ini menyebabkan seorang masuk dalam nerakanya Allah Ta'ala. Maka nak jauh daripada nerakanya Allah Ta'ala, orang akan menggunakan lidah, iaitu berkata-kata. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maksudnya, siapa yang percaya kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka ia hendaklah berkata yang baik-baik ataupun hendaklah dia diam. Baik. Ini sifatnya bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka berkatalah yang baik-baik. Orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka yang pertama sifatnya dia bercakap yang baik-baik. Bila dia bercakap yang baik-baik, maka itu memang sifatnya orang beriman kepada hari akhirat. Baik. Bila tak ada benda baik yang nak diperkatakan, maka hanya ada tinggal satu pilihan lain. Apa dia tuan-tuan? Au yasmut, ataupun dia diam. Bermakna orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hanya ada dua pilihan. Yang pertama dia bercakap yang baik, yang kedua dia diam. Bermakna tidak timbul yang ketiga, iaitu berkata yang sia-sia atau berkata yang menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk ataupun ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, disebutkan juga oleh para guru, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Kenapa disebut yaumul akhir? Beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Kenapa tak disebut beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul? Beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat. Tapi disebutkan di sini, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Baik, maka kata guru kami yang mulia tuan-tuan, Syekh Nazrul Abdul Nasir menyebut di sini, disebut perkataan hari akhirat disebabkan terkadang manusia bila dia selalu mendengar perkataan yang biasa didengar, maka terkadang dia payah nak mengambil pengajaran, kan? Tapi dia mendengar sesuatu yang kadang-kadang jangan datang tapi menakutkan dia, maka terkadang dia akan berubah. Maka di sini letakkan siapa beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Hari akhirat di sini, maka setengah manusia bila dia tengok beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat, maka dia mula terfikir hari akhirat apa yang ada. Hari akhirat adanya ketakutan, hari akhirat maka di sana adanya kebimbangan yang bersangatan, di akhirat adanya kegelisahan yang bersangatan, hari akhirat ada azab yang sangat besar, hari akhirat ada benda yang sangat menakutkan. Maka ketika mana didengar tentang hari akhirat, maka terkadang dia mula mengambil pengajaran apa yang nak disebutkan tentang hari akhirat. Maka di sini siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka berkatalah yang baik-baik dan juga dia diam. Maka nak selamat di akhirat nanti, maka dia kena cakap yang baik-baik. Atau bila tak ada benda yang baik nak bercakap, au yasmut, maka dia mengambil jalan yang hanya satu pilihan, bukan dua, iaitu dia diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yatawakkal li bima baina lihyayhi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Maksudnya, sesiapa yang menjamin bagiku apa yang ada antara dua tulang dagunya dan antara dua kakinya, aku menjamin baginya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikehendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu, ialah lidahnya, dan barang yang antara dua kaki ialah faraj ataupun kemaluannya. Kan? Maka jelas Rasulullah menyebut, siapa yang dia boleh jaga lidahnya dan juga menjaga kemaluannya, maka di akhirat dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, membawa makna juga siapa yang tak menjaga lidah, siapa yang tak menjaga faraj, maka akhirnya dia tak selamat di akhirat, maka akan dimasukkan dalam neraka-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berhati-hati dengan lidah kita. Juga pernah disebut oleh guru tu, para guru, jelas ada satu makhluk Allah yang mana dia walaupun makhluk ini berada di luarnya ada dua pintu, tapi tetap dia boleh keluar. Bayangkan, kalaulah anak kita duduk dalam satu rumah dan kita tutup dua pintu tersebut, dua pagar kedua pintu kan, maka agak sukar nak keluar. Tetapi makhluk ini walaupun sudah ada dua pintu, dua pagar, maka tetap dia sangat mudah keluar dan sentiasa dia keluar. Apakah makhluk tersebut? Iaitu lidah. Pintu yang pertama adalah gigi.
pintu yang kedua adalah bibirnya. Walaupun ada dua penghalang, tetap dia mudah nak keluar, dia mudah nak fitnah orang, dia mudah nak bercakap buruk tentang orang, dia mudah nak menjatuhkan orang. Itulah lidahnya kita. Maka berhati-hati dengan makhluk ini, tuan-tuan yang dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan satu hadis Nabi ditanya, wasuila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar, faqala al-fam wal kharaj. Maksudnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang yang lebih banyak yang memasukkan manusia ke dalam neraka, maka sabdanya mulut dan faraj. Auzubillah min dzalik. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Lisan yang keluar daripada kita, tuan-tuan, dia agak tajam, kan? Maka yang keluar daripada lidah kita, tuan-tuan, suara ataupun lisan tadi, dia akan masuk dalam telinganya orang. Bila masuk telinganya orang, tuan-tuan, maka masuk dalam telinga manusia, maka masuknya perkataan tadi dia boleh jadi antara dua. Masuk tadi adalah racun ataupun penawar. Syekh Al-Qadir juga menyebut, tuan-tuan, benda yang masuk dalam telinganya kita, tuan-tuan, diibaratkan seperti benda yang masuk pada mulutnya kita. Yang masuk pada mulutnya kita adalah makanan. Kan kita makan nasi, kan? Maka badan kita ni, tuan-tuan, masuk pada mulut kita adalah makanan. Telinga kita, yang masuk pada telinganya kita adalah perkataan. Baik. Maka sama je, kedua-dua benda ni ada benda yang masuk. Makanan masuk mulut, perkataan masuk telinga. Baik. Maka Syekh menyebut benda yang masuk pada badan kita, tuan-tuan, maka dia kembali kepada dua. Sama ada dia penawar dan boleh jadi dia racun. Kita bercakap benda yang baik masuk pada telinga anaknya kita, maka jadi penawar, insya-Allah. Kita bercakap benda yang buruk didengar oleh anaknya kita, maka jadi racunnya pada anaknya kita. Itu kepada orang kita menyebut apa-apa, tuan-tuan, kebaikan, insya-Allah jadi penawar. Kita menyebut tentang kita menyebut keburukan, maka di sana menjadi racun kepada orang mendengar. Kita menyebut fitnah, menyebut benda buruk tentang orang, akhirnya dia menjadi racun. Baik. Maka Syekh menyebut, baik, jadi kalau sekiranya makanan masuk dalam badannya kita melalui mulutnya kita, maka boleh jadi kalau tak dijaga dengan elok, maka makanan tadi basi sebagai contoh, maka akhirnya dia boleh jadi racun. Kalau makanan tadi baik, maka dia menjadi penawar sihat kita. Kan, kalau racun tadi sakitnya kita. Baik. Ataupun kita makan tadi, tuan-tuan, makan benda yang tak elok ataupun basi dalam menyebabkan perut kita sakit. Kita pun tak sihat. Maka makanan tadi paling lama pun tak sihat, sakit perut kita, akhirnya dia keluar, lepas sehari, lepas 2 hari dia keluar, akhirnya sihat balik kita punya perut, tuan-tuan. Kan? Maka kekal tadi, sakit kita tadi menyebabkan kekal lama makin sakit. Maka makanan tadi dia boleh makan pancahar ataupun culak ataupun penghadam, akhirnya dia cepat keluar walaupun makanan tadi basi. Kan? Maka sakit perut sekejap. Bayangkan, sekarang ni cerita tentang perkataan yang masuk lidahnya kita. Kalau sekiranya perkataan buruk, kalau tak diubat dengan majlis ilmu, maka akhirnya kita terkesan. Orang fitnah kita pun dengar, kita pun akhirnya orang fitnah kita tenggelam dalam fitnah, kita rasa betul-betul kita membenci seseorang yang difitnah, akhirnya sampai mati kita benci orang. Kan? Kita dengar benda yang buruk, kita lazat buat kejahatan, benda buruk tadi, akhirnya bertahun-tahun kita duduk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kena ingat, benda yang masuk dalam mulut dengan benda yang masuk dalam telinga, maka kedua-duanya ada baik, ada buruk. Maka kalaulah perkara buruk, maka yang bahaya adalah perkara yang masuk pada telinga kita. Kalau perkataan yang baik, akhirnya diajar dengan akhlak yang baik, majlis ilmu masuk dalam telinga, zikir kepada Allah Ta'ala, maka itu jadi satu perbuatan kebaikan dalam kita menjalani hidup kita sebagai hamba-Nya Allah Ta'ala. Kan? Baik. Benda yang masuk dalam mulut telinga, tuan-tuan, adalah perkataan. Maka di sini dianjurkan kita bercakap yang baik-baik ataupun kita diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ketua keluarga, yang menerima percakapan kita adalah isteri dengan anak kita. Kita nak anak kita baik, isteri kita baik, bermula lidah kita memasukkan perkataan tadi dalam telinga keluarga kita dengan kebaikan. Kalau kita mengajar dengan mencarut benda yang berkaitan tak elok, kan, benda yang buruk, akhirnya masuk dalam telinga anak kita dengan isteri kita, maka menjadi keburukan juga mereka di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka lidah ini adalah perkara yang perlu dijaga. Bahkan memang perlu dijaga. Yang hadis kita dengar Rasulullah sebut, punca seseorang masuk nerakanya Allah Ta'ala dengan sebab lidah dan juga kemaluan. Dan sabda Nabi SAW, man kathura kalamuhu
kathura saqduhu wa man kathura saqduhu kathurat zunubuhu wa man kathurat zunubuhu fan-naru awla bihi. Maksudnya, sesiapa yang banyak perkataannya, nescaya banyaklah tersalahnya, dan sesiapa banyak tersalahnya, nescaya banyaklah dosanya, dan siapa yang banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama dengannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jelas kan? Rasulullah sebut, siapa yang banyak bercakap, maka akan banyak benda yang jatuh. Bila banyak benda yang jatuh, banyak salahnya. Bila banyak salahnya, banyak dosa. Bila banyak dosanya, maka tempatnya adalah dalam neraka Allah Ta'ala. Baik, nak selamat daripada neraka Allah Ta'ala, ambil daripada permulaannya, iaitu kurangkan bercakap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, seseorang manusia diangkat menjadi kekasihnya Allah, jadi walinya Allah Ta'ala, disebabkan dia tinggalkan 3 perkara yang menjadi kebiasaan pada manusia. Manusia sifatnya 3 perkara tak boleh tinggal, tuan-tuan. Dia namanya manusia, 3 benda yang lazim dilakukan oleh manusia. Yang pertama, banyak cakap. Yang kedua, banyak tidur. Yang ketiga, banyak makan. Ini ulama menyatakan manusia itu, sifat kita manusia, tuan-tuan, sifat kita 3. Banyak cakap, banyak tidur, banyak makan. Baik, sekiranya kita tinggalkan 3 benda ini, maka insya-Allah kita diangkat menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Wali-wali Allah, orang soleh, diangkat menjadi kekasihnya Allah Ta'ala ketika mana dia tinggalkan 3 benda. Dia kurang bercakap, dia kurang tidur, dan dia kurang makan. Maka akhirnya disebabkan kurang 3 benda yang menjadi kebiasaan manusia ini, maka diangkat menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Macam mana, tuan-tuan? Diangkat menjadi kekasihnya Allah Ta'ala, di mana dia jaga 3 benda ini, maka dia akan timbul keinginan untuk ibadah kepada Allah. Bila keinginan kepada Allah, dia dah masuk ibadah kepada Allah, dia rasa manis ibadah kepada Allah. Bila manis ibadah kepada Allah Ta'ala, dia tambah lagi. Maka kalau dah lambat dia ibadah kepada Allah, dia rindu kepada Allah Ta'ala, maka ditambah lagi ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka akhirnya tambah ibadah bersungguh-sungguh, ikhlas sungguh kepada Allah Ta'ala. Maka akhirnya ibadahnya banyak, ikhlas mata-mata kerana Allah, maka diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pokoknya adalah dia tinggalkan 3 perkara dari perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita, tuan-tuan, maka usahakan mengikut kemampuan kita, kan? Mungkin kita tak boleh untuk berlapar bersangatan, kan? Maka jadikan dalam sebulan mungkin kita puasa sehari, kan? Kita memilih, tuan-tuan, dalam seminggu dan sebagainya, dan ikut kepada kadar kita. Jangan tidak ada, tuan-tuan. Maka kalau tidak ada, kan, sebenarnya kita nak jawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik, ini adalah kebinasaan lidah, kan? Tadi disebutkan rakus berkata-kata ni tadi, dia adalah perasaan hati. Bila tidak dikawal daripada awal, tak dibuang perasaan hati ni, tuan-tuan, maka dia akan pergi kepada lidah. Maka pergi kepada lidah, maka lidahnya akan buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksiat lidah? Maka disebutkan di sini, yang pertama berdusta, iaitu dia berbohong, kan? Maka berbohong ini, tuan-tuan, adalah tanda orang munafik. Rasulullah juga menyebut ayatul munafiqin salasatun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ini ada 3. Yang pertama, bila dia bercakap, dia berbohong. Wa idza tumina khana. Idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada, bila dia berjanji dia berbohong, dan bila diberikan amanah maka dia khianat pada amanah tadi. Maka ambil pada yang pertama, Rasulullah menyebut tanda orang munafik, bila bercakap dia berbohong. Maka di mana dia berbohong, maka ini penyebab dia berbohong tadi boleh jadi dengan sebab dalam hatinya rakus berkata-kata. Kalau dibuang perasaan rakus tadi, insya-Allah dia tahu benda itu buruk, maka dia tak berkeinginan nak bercakap, maka akhirnya dia tidak bercakap, berbohong, kan? Maka tidak ada dosa pada lidah tadi. Akhirnya tak dibaiki, maka timbul dosa yang pertama, dia mudah berbohong dalam perkataannya, berdusta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang kedua, mengumpat. Ini antara benda yang perlu dijauhi oleh lidah kita, tuan-tuan. Dan yang kedua, bila dia tak perbaiki rakus dalam hati dia, tuan-tuan, rakus untuk berkata-kata, maka akhirnya dia akan pergi kepada lidah dia buat dosa mengumpat, kan? Bila dia duduk berdua, dia jumpa kawan dia akan duduk dengan kawan dia akan mula menceritakan tentang orang ketiga. Mengumpat apa dia, tuan-tuan?
Mengumpat ini ketika mana engkau bicarakan tentang saudaramu sesuatu perihal tentang dia, dan sekiranya dia tahu maka dia benci perkara tersebut. Kita pergi kat B, kita A pergi kepada B, kita cerita tentang C tu lah. Kita cerita kepada B tentang C, kan? C tak suka, maka itu adalah mengumpat. Bermakna kita mengumpat. Dengan kita mengumpat, kita dengan B mengumpat, yang bercakap tu mengumpat tentang C, kan? Maka itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan tahu besar mana dosa tu mengumpat itu, kan? Akhir zaman ni para guru menyebut bahawa mengumpat ni seakan-akan keperluan, kan? Keperluan kita sekarang ni, rumah keperluan, minuman, makanan, tempat tinggal, pendidikan, itu adalah keperluan. Bermakna kalau tak ada benda tu tak boleh hidup kita. Tapi di akhir zaman ni tuan-tuan, keperluan yang ditambah bagi ahli maksiat yang lupa kepada Allah Ta'ala adalah orang yang suka mengumpat. Bila duduk seorang, dia jumpa kawan dia akan duduk berdua, maka dia tak selesa sekiranya dia tak cerita tentang orang. Dan realitinya inilah yang berlaku, banyak bercakap tentang orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di akhir zaman ini tuan-tuan, tahan lidah kita, tahan lidah isteri kita, tahan lidah anak-anak kita daripada banyak menyebut tentang orang, kan? Guru kami meletakkan satu keperluan, kan? Nak selamat kita tuan, jangan hadir majlis yang sentiasa bicarakan tentang orang, kan? Di akhir zaman ini, kalau ada majlis yang sentiasa menceritakan tentang buruknya orang, aibnya orang, maka jangan hadir di sana. Ini kami gelap kalau kita nak mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Baik. Maka mengumpat ini tuan-tuan, mengumpat ini kita sebutkan tadi adalah menceritakan perihal orang ketiga. Sekiranya dia mendengar maka dia membenci, maka itu adalah mengumpat. Baik, dosanya besar. Punya besar dosanya, Rasulullah, sehingga kan Rasulullah menyebut dalam hadis, iyyakum wal ghibata, jauhilah kamu akan ghibah, fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Maka dosa ghibah, iaitu mengumpat orang, lebih besar daripada dosa berzina, kan? Kalau ada di tempat yang kita, na'udzubillah min dzalik, ada orang berzina, maka kita berasa sangat jijik perkara tersebut, sangat nak marah tuan-tuan, dengan sebab dosanya sangat besar, kan? Maka nak dilihat dosa satu amal, satu dosa, perbuatan dosa tadi, maka boleh dilihat dengan dilihat hukum. Maka berzina tadi, maka hukumnya kalau sudah berkahwin maka direjam. Hukum bagi orang berzina, bagi yang dah kahwin maka kena rejam, kan? Orang yang bujang yang belum berkahwin maka disebat 1 kali. Maka dosa zina ni sangat besar sehingga kan hukumnya hanya mati, iaitu rejam, iaitu bagi yang berkahwin. Dan sebat bagi orang yang belum berkahwin, maka dosanya sangat besar, iaitu berzina. Maka ketahuilah di sini Rasulullah menyebut dosa mengumpat itu lebih besar daripada berzina, kan? Maka berhati-hati, jangan bermudah lidah kita menyebut tentang orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka hadis ini panjang, saya sebut tadi tentang dosa mengumpat lebih besar daripada berzina. Maka sahabat bertanya, macam mana dosa mengumpat lebih besar daripada berzina ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, terkadang orang yang berdosa berzina, dia akhirnya dia sedar dan dia bertaubat kepada Allah. Maka setelah dia bertaubat kepada Allah, maka Allah ampunkan dia. Tetapi orang yang mengumpat itu tidak akan diampunkan dosanya, melainkan orang yang dia umpat tu mengampunkan dia sendiri. Dia mengumpat orang lain, maka orang lain tadi maafkan dia, barulah diampunkan dosanya di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Aku bersangkatan besar dosa mengumpat. Maka hati-hati tidak dilakukan, kan? Di ujung-ujung umur kita dan banyakkan menyebut Allah daripada banyak menyebut makhluk, kan? Banyakkan bicara kebaikan orang daripada keburukan orang, kan? Dulu mudanya kita mungkin bermasalah, takkan dulu nak bertemu dengan Allah masih bermasalah. Bagaimana yang menakutkan kita esok dalam kubur kalau sekiranya tidak kita perbetulkan lidah kita, mata kita, telinga kita, kita baru bicarakan lidah kita, kan? Banyaknya keburukan, resikonya kalau tak dijaga. Bagaimana matanya kita kalau tidak dijaga, telinga kita belum lagi dibicarakan apa yang kita dengar tuan-tuan, perut kita apa yang kita makan, kan? Tangan kita apa yang kita buat kerjanya kita, sayangnya kita, benda elok tak elok, kan? Penyentuhnya apa, kaki kita pergi ke mana, maka semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ditanya pun tentang mulut kita tadi yang dosa
bahawasanya kita tadi hanya mengumpat, tak sentuh benda lain, kita dah berasa je bagaimana aku nasib aku di akhirat nanti kalau dimasukkan dalam neraka Allah Ta'ala berapa lama, dengan sebab mulut kita tuan-tuan, belum lagi dicampur dengan telinganya kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maka itu di antara tuan-tuan perkara mengumpat, dan banyak lagi tuan-tuan, kan banyak lagi perkataan-perkataan yang perlu dijauhi. Antaranya juga tuan-tuan berbantah-bantahan, bertengkar ni perlu dijauhi tuan-tuan, kan? Apa bahasanya kita tuan, berbantah-bantahan, berdebat, apa lagi tuan-tuan, berjidal, maka itu perkara yang perlu dijauhi, kan? Sekiranya tak dijauhi, berkemungkinan datang daripada hati yang bermasalah, rakus kepada berkata-kata, kan? Maka berbantah-bantahan ni perbahasan yang panjang, kan? Dan dibolehkan sekiranya atas tujuan kebenaran. Tujuan kebenaran ada syarat juga tuan-tuan, maka tak boleh kita kata aku berdebat, aku bertengkar dengan orang untuk kebenaran. Maka sekiranya tak memenuhi syarat yang diletakkan oleh ulama, maka tetap dinamakan berbantah-bantahan, bukan berdebat dengan cara baik. Okay? Baik. Berbantah-bantahan, berdebat dengan tuan-tuan, sehingga kan sangat bahaya. Di akhir penulisan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali menyatakan, orang yang menuntut ilmu asalnya sebelum masa dia jahil, dia jauh daripada Allah Ta'ala. Satu hari dia sedar dia perlukan ilmu untuk dekat kepada Allah. Dia pun mula cari ilmu, hadir majlis ilmu pertama, hadir majlis ilmu yang kedua, yang ketiga, yang ke-10, yang ke-100. Akhirnya makin dia menuntut ilmu, makin banyak dia tahu, menuntut ilmu agama, makin dia tahu, makin dia dekat dengan Allah Ta'ala. Kan? Dulu dia jauh sebab tak ada ilmu, kan? Dia jauh dari majlis ilmu. Sekarang dia makin dekat dengan Allah Ta'ala dengan usahanya tadi, letih tadi, makin dekat dengan Allah Ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali menyebut pada akhir nasihat, maka Imam Al-Ghazali menyebut dan sekiranya ada beberapa perkara yang perlu engkau tinggalkan. Sekiranya engkau tidak tinggalkan, maka engkau saat itu kembali kembali kepada Allah. Kita bayangkan, letih dah mencari ilmu, habis duit dah mencari ilmu, penat dah mencari ilmu, akhirnya sepatutnya dekat kepada Allah. Tapi bila ada beberapa perkara yang kalau dia buat, dia kembali jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, iaitu engkau berbantah-bantahan. Maka ini bila kita mengaji tuan-tuan, bermakna makin banyak kita bercakap, makin resikonya berbahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, adapun ini tidak menafikan bercakap kepada kebaikan tuan-tuan. Dalam hadis lain Rasulullah sebut khairun nas yanfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Sekiranya lidah kita memberikan manfaat kepada orang, kita mengajarkan ilmu, kita banyak bercakap, maka dibolehkan dengan sebab manfaatnya kepada manusia, kepada Allah Ta'ala. Dengan lidahnya kita menyebabkan orang makin dekat kepada Allah. Dengan lidahnya kita mendamaikan orang Muslim yang sedang bergaduh. Dengan lidah kita memudahkan orang untuk bantuan dan sebagainya tuan-tuan. Maka di sini adalah perkataan yang memberikan manfaat, maka tidak termasuk dengan bercakap yang tak baik dari tuan-tuan. Maka perkara kebaikan, maka teruskan dibuat walaupun banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup sekali tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau ada kasar bahasa saya bicara kepada saya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini berkaitan dengan perasaan rakus dalam berkata-kata yang perlu dijauhi, maka dapat kita memahami dan kita beramal, dan akhirnya diberikan kita kemarisan dalam kita mengumpulkan bekalan sebelum kita bertemu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah daripada Tuhan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma shfi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma adkhil ummat sayyidina Muhammad fi jannatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام وفي كل عام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما رحمنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان، وارفع راية الإسلام على العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه
wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.